kejadian tu sebenarnya kebocoran gas tu kita tak pasti lagi siapa kebocoran ke tidak. Tapi kita tengok kebakaran yang amat dahsyat lah. Api menjulang tinggi. Seketika tu 8-5 minit tak saya pasti. Bila kita tengok, kita nak cuba telefon 99 memang tak dapat lah. Line busy. Semasa sebelum kejadian tu, sebelum kebakaran tu, isteri saya ada bagi tahu saya bunyi macam trailer, bunyi bising lah. Saya cakap biasalah, jalan di atas bukit tu memang selalu trailer lalu jalan. So, saya kata tu trailer saja. Tapi isteri saya buka tingkap tengok ada api menjulang. Dia kata, bang, api terbakar. So saya pun keluar. Bila saya keluar, saya tengok ke atas bumbung saya, api itu menjulang tinggi tau. Kata rumah belakang terbakar. Dia orang hanya masuk kan rumah belakang tu terbakar. Nampak api daripada belakang tu kan. Tinggi. Itu yang kita dapat makluman. Lepas tu ada yang terus dalam video call tu juga kita tengok habis terus terjun ke sungai. Dia cakap panas malam. Memang bahang lah. Bahang semua masuk dalam sungai. Sungai Kelang belakang tu semua berteduh dekat situ lah. Macam ipar saya maklumkan dia terpaksa menyelam dalam longkang depan rumah tu. Rumah saya tu ada longkang. Dalam longkang tu basahkan badan sebab terlalu panas. Benda ni berlaku waktu kami semua ni tak ada kat rumah. Yang kami yang berderet ni semuanya balik kampung sebab kami sewa dekat situ. Jadi bila dapat berita pagi, mula ni dengar kata ingat Petronas stesen minyak tu yang terbakar. Lepas tu tak lama jiran telefon, akaknya telefon bagi tahu yang itu rumah kami tu terbakar. Yang pentingnya kemusnahan tu kalau boleh diperbaiki dengan segera, alhamdulillah lah. Lepas tu kenderaan, yang penting kenderaan yang kita nak mencari nafkah, sebab kenderaan yang terlibat agak teruk juga. Dengan cermin, dengan bumbung kemek. Saya pun tak tahu, saya tak pasti sama ada insurans boleh cover atau tidak. Sebab kalau setakat cermin tu insya-Allah lah insurans boleh cover, tapi bumbung dengan keadaan kereta tu memang rasanya saya tengah kena fikir cara jalan penyelesaian dia, sama ada kena beli baru ataupun kena repair lah. Saya rasa saya bukan sekadar saya seorang dan semua masa-masa yang terlibat, kita cuma mengharapkan pembelaan yang betul, yang tulus, yang jujurlah daripada pihak yang terbabit. Dan kita tahu kerajaan dia memang ada dana untuk bantu, dan bukan sekadar itu sahaja yang kami harapkan, tapi daripada pihak yang berwajib, dan semua sudah maklumlah pihak wajib yang mana. Jadi semua masa mendapat pembelaan yang sama lah. Kita tak nak ada nanti yang berat sebelah, ada yang terpinggir, ada yang terlepas pandang. Cuma kami minta hak kami je lah, bagaimana yang menanggung kerugian yang terjadilah. Sebab kami ni penyewa. Jadi memang kami nak kena cari rumah sewa lah semula. Dan kalau ada yang berdekatan, sebab anak-anak semua sekolah, kita pun semua kerja dekat-dekat sini. Lagi satu, untuk yang segala dokumen macam surat beranak, geran semua dah tak ada. Jadi kalau mungkin boleh dipermudahkan urusan untuk kami dapatkan semua tu balik semula je lah. IC je lah yang sekarang ada. Yang lain semua dah tak ada.